Guys, kita dapat lihat baru-baru ni tindak tanduk daripada pemimpin-pemimpin PAS yang beria-ia sangat inginkan bekerjasama dengan UMNO. Padahal mereka dulu pernah bekerjasama, tapi mereka ketepikan UMNO. Layan UMNO seperti orang suruhan saja. Betul tak kan? Jadi hari ini dia beria-ia sanggup tinggalkan bersatu, sanggup tinggalkan segalanya. Terus berusaha untuk memujuk UMNO buat kerjasama dengan PAS. Sampai Presiden terpaksa mengeluarkan statement, macam-macam statement untuk menarik perhatian UMNO ini kan. Jadi aku jadi pelik tau, kenapa ini berlaku? Kenapa? Jadi aku fikir-fikir aku rasa kerana keputusan di Johor menunjukkan bahawa peningkatan pengundi terhadap UMNO. Ini bermakna di Johor ahli UMNO mula kembali kepada UMNO. Nampak? PH juga walaupun gagal untuk menawan Johor, tapi peningkatan pengundi sokongan terhadap PH bertambah. Yang lain semua habis. Nampak? Jadi mungkin kerana kerisauan ini, takut-takut ia berlaku di Terengganu, Perlis dan juga Kedah. Ini yang dirisaukan. Sebab aku tak nampak lah kalau mereka ni benar-benar ikhlas. Aku tak nampak. Sebab dah 2 kali berlaku. Sehingga kan Presiden UMNO pun ada menyatakan bahawa dah ramai dah parti kena dengan PAS ni. Kan? Betul? Jadi sebenarnya sahabat semua, apa yang PAS takut adalah kehilangan kerusi-kerusi di Parlimen Terengganu, Dun Terengganu, Parlimen Perlis, Dun Perlis dan juga Parlimen Kedah dan Dun Kedah. Sebab mereka akan kena tentangan hebat dengan UMNO ni di sana nanti. Kan? Kemudian hari nanti. Kan? Cara untuk tidak bertentang dengan UMNO adalah duduk bersama UMNO. Itu je. Jadi aku harap betul lah kata Zahid ni kan. PAS ni boleh bila-bila je alih Tianggul. Kan? Tianggul ni habis bila boleh. Bergalih. Sentiasa bergalih. Daripada mula sampai sekarang. Bergalih memanjang. Jadi, boleh percaya ke? Boleh yakin ke? Dengan pimpinan mereka ni? Ataupun prinsip mereka ni? Tak payahlah. Bagi aku tak payah percaya lah. Tak payah.